Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir macam mana sebuah negara yang ada macam-macam bangsa, budaya dan agama boleh hidup sekali dengan aman? Hari ni, kita nak kupas sikit tentang rahsia di sebalik keharmonian Malaysia ni dan kenapa perpaduan tu ibarat nadi untuk kemakmuran negara kita. Ini soalan besar yang selalu kita dengar kan? Dengan semua kepelbagaian yang kita raikan ni, apa sebenarnya gam yang lekatkan kita semua jadi satu? Jom kita tengok sama-sama. Dan jawapannya ialah perpaduan. Tapi perpaduan ni bukan setakat kita sabar dengan orang lain. Bukan. Ia sebenarnya satu usaha yang kita buat dengan sengaja. Satu proses aktif untuk bina satu identiti Malaysia dan kongsi nilai yang sama. Inilah sebenarnya jantung keharmonian kita. Okey, jadi macam mana kita nak bina rumah perpaduan ni? Ia tak muncul macam magic tau. Sebaliknya, ia dibina bata demi bata atas satu asas yang kukuh, iaitu nilai-nilai murni yang kita kongsi bersama. Nah, inilah 5 tiang serinya. Toleransi, kerjasama, baik hati, hormat dan kasih sayang. Cuba anda fikir balik. Setiap kali kita berborak dengan jiran atau kawan kerja yang berbeza bangsa, mesti salah satu nilai-nilai yang jadi asasnya, kan? Tapi kan, ada nilai-nilai ni saja tak cukup. Kita kena betul-betul hidupkannya. Maksudnya, kita hormat perbezaan dengan rasa prihatin. Kita terima kepelbagaian dengan hati yang terbuka. Dan kita uruskan semua ni dengan adil dan rasional. Macam inilah caranya nilai itu bertukar jadi perbuatan kita hari-hari. Okey, kita dah faham konsep dan nilainya. Sekarang, jom kita tengok macam mana perpaduan ni nampak dalam hidup kita seharian. Yang ni part paling best. Contoh paling senang, waktu perayaan, tak ada benda yang lebih Malaysia daripada rumah terbuka kan? Bayangkan, bau rendang campur kuih bulan, suara orang gelak ketawa tak kira bangsa apa, semua bawah satu bumbung. Inilah perpaduan yang kita boleh rasa dan sedap pula tu. Lepas tu, bila datang waktu susah, contohnya macam banjir ke atau musibah lain, masa itulah kita nampak wajah perpaduan yang sebenar. Kita tak tanya pun awak ni siapa, saya ni siapa, terus je hulur tangan, tolong sama-sama. Waktu macam inilah ikatan kita jadi paling kuat. Dan, sukan. Siapa boleh lupa sukan? Rasanya tak ada apa yang boleh satukan kita macam sorakan gemuruh untuk tim Harimau Malaya. Tak kira apa sukan pun, bila tim negara kita main, dekat padang tu, kita semua satu pasukan. Kongsi satu matlamat, satu rasa bangga. Dan mestilah bila kita nampak jalur gemilang tu berkibang megah lagi-lagi masa Hari Kebangsaan, kita akan teringat, tak kisahlah apa beza kita semua ni rakyat Malaysia. Bendera tu itulah simbol yang menyatukan kita semua. Memang seronok tengok semua contoh tadi kan? Tapi, kenapa benda ni betul-betul penting? Sebabnya, perpaduan ni bukan setakat nak bagi kita feel good je. Tak. Ia adalah tiang seri kepada kestabilan dan kemajuan negara kita. Cuba kita tengok dua realiti yang sangat berbeza ni. Satu jalan, ada perpaduan. Hasilnya, ekonomi stabil, pelabur yakin, negara kita aman. Satu lagi jalan, tak ada perpaduan. Yang ada cuma konflik, ekonomi tak menentu, masyarakat berpecah belah. Jadi, jalan mana yang kita nak pilih? Rasanya jawapannya dah jelas kan? Usaha murni ni tak jadi sendiri tau. Ia disokong kuat oleh agensi-agensi penting. Contohnya, kita ada JPIN yang pupuk keharmonian kaum dan agama. Kita ada Rukun Tetangga yang jaga semangat kejiranan kita. Dan JKKN yang raikan dan promosikan seni budaya kita. Mereka lah ibaratnya penjaga kepada keharmonian negara kita. Tapi, usaha nak kekalkan perpaduan ni bukannya senang. Zaman sekarang ni, lagi-lagi dengan dunia digital, kita berdepan dengan cabaran-cabaran baru. Cabaran yang boleh mengancam untuk runtuhkan semua yang kita dah bina susah payah selama ni. Ada 3 ancaman utama yang kita nampak hari ni. 1, maklumat palsu kat media sosial yang kita scroll hari-hari tu. 2, sikap prejudis dan tak boleh terima perbezaan yang makin menular. Dan 3, penggunaan bahasa kebangsaan kita sebagai jambatan komunikasi yang makin lama makin lemah. Dan inilah realiti yang agak menakutkan. Satu berita bohong yang memecah belahkan kita boleh jadi viral satu negara dalam beberapa minit je. Tapi kebenaran yang nak satukan kita balik mungkin ambil masa berhari-hari untuk sampai. Macam mana benda ni jadi? Senang je. Satu post negatif tentang kaum lain tersebar. Lepas tu, mulalah budaya ejek-mengejek dan tak hormat secara online.
Akhirnya, sikit demi sikit, ia tanam benih syak wasangka dan prejudis sesama kita. Kitaran ni sangat-sangat bahaya. Bila tengok semua cabaran ni, mungkin senang untuk kita rasa down atau putus asa kan? Tapi, jangan lupa, kuasa untuk jaga perpaduan ni sebenarnya ada kat tangan kita semua. Ia bukan kerja orang lain, ini kerja kita, sama-sama. Dan semuanya bermula dari dalam hati kita. Ia mula dengan rasa syukur, rasa seronok sebab kita dapat hidup aman damai macam ni. Bila kita betul-betul hargai apa yang kita ada, secara automatik kita akan rasa nak jaga dan lindungi benda tu kan? Jadi, apa yang kita boleh buat? Okey, ada 4 benda praktikal. Nombor 1, amalkan toleransi setiap hari dalam setiap perbualan kita. Nombor 2, kalau ada beza pendapat, kita uruskan elok-elok secara adil dan rasional. 3, kita kena sokong sekolah-sekolah sebagai tempat untuk semai bengih perpaduan. Dan nombor 4, jomlah kita sama-sama kuatkan balik bahasa kebangsaan, jambatan yang sambungkan kita semua. Untuk akhir sekali, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Membina sebuah negara yang bersatu padu ni bukan kerja kerajaan atau sesiapa sahaja. Ia adalah projek kita semua. Jadi, fikirkan, apakah satu sumbangan kecil yang anda boleh lakukan bermula hari ini untuk masa depan Malaysia yang lebih bersatu dan gemilang?